Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, saya buat soalan lah. Adakah Meta X masih relevan bertahun 2026 ini lah? So, nama saya Nabi Idrus lah, di mana kami memberikan khidmatan untuk masterclass website, untuk Blogspot, Canva dan juga untuk Meta X lah, di mana kami mengeluarkan satu modul. Ketiga ini kami gabungkan sebagai masterclass website Shopee Mania. Okey, ambil ada link bawah ini lah jika minat untuk dapatkan tentang Meta X, Blogspot atau Canva. Okey, berbalik pada soalan tadi. Adakah Meta X masih relevan pada tahun 2026? Yes, Meta X bukan saja relevan, malah masih kekal sebagai salah satu platform pemasaran digital yang paling strategik untuk perniagaan besar dan kecil terutama di Malaysia. Okey. So kenapa? Pertama, Meta mempunyai kuasa ekosistem yang cukup besar. So di mana Meta masih menguasai sebahagian besar platform yang paling popular di dunia seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan Threads, yang terkenal Threads. So gabungan ini mencipta jangkauan berbilion pengguna setiap hari di seluruh dunia dan khusus di Malaysia adalah salah satu pasaran yang penting di Asia Tenggara. So, kalau di Malaysia, ramai pedagang tempatan kini menganggap Facebook Pages atau Instagram sebagai wajib. Kalau anda buat bisnes, mesti anda akan ada Facebook Pages, betul? Anda mesti ada Instagram. So, artinya, ianya bukan sekadar pilihan, tapi sesuatu yang wajib digunakan dan itulah pelanggan anda akan berada dan berinteraksi dengan anda setiap hari. Itu yang penting, betul kan? Betul saya cakap. Semua orang ada Facebook Pages. Kalau mana bisa nak buat, okey. Meta juga telah meluaskan iklan ke Thread di Malaysia. Thread untuk Gen Z cantik, membolehkan pelanggan memaparkan iklan di timeline pengguna tempatan. Okey. Nombor 2. Ini pun paling penting juga lah saya rasa. Yang terkini lah. Perikanan berasaskan AI, Meta sedang menuju ke arah, dah sudah pun menuju lah ke otomasi penuh iklan dengan AI menjelang 2020. So, Meta telah mula membuat ada eksperimen ini sejak tahun 2025 dan setahun ni, dan dia telah mula all out pada 2026 ini. So dia dipanggil sebagai Meta Andromeda. So di mana satu langkah besar dalam evolusi Meta X. So ini mana iklan tidak perlu lagi susah payah membina setiap aset iklan secara manual. AI akan bantu anda menghasilkan bahasa iklan, memilih audiens untuk anda, mengoptimumkan belanjawan secara pintar. Dia akan fikir mana terbaik untuk audiens anda dan menyesuaikan konten secara automatik berdasarkan tingkah laku pengguna. Dia tahu pengguna mana yang nak tunjuk iklan anda. Okey, ini kuasa AI Meta yang cukup power dengan data yang mereka ada. So pengumuman ini diumumkan sebagai satu strategi besar Meta untuk memudahkan iklan dan memacu hasil lebih tinggi untuk input yang minimum. Maksudnya, takkan Meta membuat sebuah, orang kata tu anda buat duit tanpa untung. Dia pun tak nak rugi kalau orang semua tabur duit. Dia Meta S tapi tak dapat ROI yang bagus. Lama Meta pun akan hancur lah, betul. So Meta kena buat sesuatu. So itu dia menggunakan AI dan dia beri jaminan dengan sistem ini anda boleh menjamin ROI yang lebih baik. Okey. Nombor 3 ada cross platform reach. So jangkauan lah seperti kata tadi lah. Meta memiliki Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads. So artinya dengan satu kempen anda boleh berjalan menetasi semua platform ini. So kelebihan ini ialah kerana bukan tahat pada Facebook saja, tidak, pada semua platform ini termasuk semua sekali. Okey. Business boleh meraih touch point yang berbeza dalam perjalanan dan lihat di Instagram ke click to chat to WhatsApp sekali. Audience yang berbeza dapat satu aplikasi, dapat dijangkau secara strategi. So semua orang dapat tengok di sini. Alright. Okey, dan keempat ada seperti tadi, semua business di Malaysia menggunakan Meta. Di Malaysia fakta menunjukkan kalau saya tertipu, tak tertipu lah, anda pun faham sendirilah. Majoriti pengguna internet di Facebook dan Instagram termasuk golongan Z, Millennium, Y dan golongan X atau Gen X menggunakan Facebook dan Instagram, betul? Okey. Okey, kata-kata guna, dia gunakan Thread. Thread Gen Z banyak gunakan. Instagram Gen Y banyak gunakan. So artinya Facebook semua orang gunakan dia buat bisnes. Okey. So Facebook Pages bisnes kini menjadi pintu utama untuk credibility perniagaan. Di mana jika anda tak ada Facebook Pages, orang rasa orang ni tak ada credibility. So sehingga ramai pelanggan akan Google nama perniagaan di Facebook atau IG sebelum anda membeli. So biasa dia akan buat research, ada Facebook Pages ni, yakinlah ada post-postnya, yakin untuk anda sebagai valid untuk sebagai seorang peniaga yang orang kata tak scam. Okay. Alright. WhatsApp Business Map menjadi saluran utama untuk komunikasi, buat closing, servis pelanggan dan lead conversion secara langsung. Ramai sekarang membuat lead conversion secara terus ke WhatsApp lah. So WhatsApp milik siapa? Adalah milik Meta X. So anda nak buat objektif trafik untuk Meta X, anda boleh gunakan message destination menggunakan WhatsApp. Betul? So itu relevan.
So, dengan kemas kini di semua rangkaian ini, perniagaan dapat menarik pelanggan baru, memupuk jenama, buat branding membina funnel jualan yang berkesan, meraih jualan secara social commerce pun boleh dibuat So kesimpulannya, saya pada tahun 2026 ini Meta Ads sangat relevan. Saya tahu 26 ni, 2025, 24 saya rasa Meta atau Facebook Ads kita panggilan agak sukar, tapi pada tahun ini saya yang yakin mengatakan Meta Ads sangat relevan di pasaran global di Malaysia. Keupayaan kerana disebabkan keupayaan iklannya yang bertingkat secara AI otomasi memudahkan dan memfokuskan keputusan pemasaran anda juga. So kehadiran dia di semua platform, trade dah ada memberi jangkauan luas kepada semua golongan-golongan pengguna dan juga jen-jen yang ada di Malaysia ni lah. Okay. Integrasi kempen ke dalam WhatsApp, Thread, Instagram dan Facebook membuka peluang bagi perniagaan kecil dan besar. So ringkasnya, Meta Ads bukan sekadar pilihan, tetapi hampir menjadi keperluan strategik bagi bisnes serius ingin berkembang dalam landscape pemasaran digital 26. So jika anda berminat untuk belajar tentang Meta Ads saja, so kami dalam masterclass website kami berikan package tertentu, dan dalam Meta Ads kami memberikan harga produk kami yang berharga RM20 saja, di mana kami berikan untuk Meta Andromeda dan Meta untuk funnel data targeting kami berikan untuk anda. So artinya anda mempelajari ke semua teknik-teknik Meta Ads termasuk yang terbaru di dalam masterclass Facebook Ads kami juga. Selain itu juga, jika anda ingin mendapatkan satu bulky, kemudian kami memberikan masterclass Canva, Blogspot dan Facebook Ads serentak, harga lebih kurang RM99 dan anda dapat semuanya dengan saya rasa dengan kelas atau video lebih kurang 70 jam untuk anda belajar lah. So anda perlu belajar sajalah, dah faham kan dan kami berikan perkhidmatan pelanggan dari segi WhatsApp jika anda menepi masalah. Okey, assalamualaikum sahaja. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami untuk dapat maklumat berlanjut tentang Meta Ads, blogging dan juga website. Okey, assalamualaikum.